Mari lihat dan dengar. Sulalatus Salatin, dari mana Hang Tuah berasal? Siapa tak kenal Hang Tuah kan? Pahlawan Melayu yang disebut-sebut tak ada tandingannya. Tapi, pernah tak kita terfikir dari mana sebenarnya cerita hebat ni bermula? Dalam kupasan kali ini, kita akan bongkar permulaan kisah Hang Tuah yang sangat jarang orang tahu. Semuanya berdasarkan sebuah teks lama yang penuh dengan kejutan. Jadi, persoalannya, dari mana datangnya legenda ini? Bersiap sedia, sebab kisah yang akan kita selami sebentar lagi mungkin akan mengubah terus cara anda pandang pahlawan ikonik kita ni. Okey, jom kita kembali ke zaman lampau, abad ke-15. Cuba bayangkan, satu rombongan dari Kesultanan Melaka yang gah tiba di kerajaan Goa di Makassar. Tujuan mereka datang bukan nak berdagang, bukan juga nak berperang, tapi mereka datang dengan satu permintaan yang terus terang agak pelik. Utusan Melaka, Seri Bijapikrama menghadap Raja Goa dan sampaikan hajat Sultan Melaka. Baginda bukan minta emas permata atau senjata, yang diminta ialah seorang budak lelaki. Itu pun bukan sebarangan budak. Syaratnya mesti kacak, sopan santun dan paling penting sekali, berani. Satu permintaan yang pastinya buat Raja Goa tertanya-tanya. Raja Goa pun bersetuju, tapi baginda letak satu syarat penting. Baginda tanya, anak orang baikkah atau sebarang orangkah? Ini menunjukkan betapa pentingnya status dan keturunan pada zaman itu. Budak itu mesti datang dari susur galur yang mulia. Maka bermulalah misi pencarian. Orang-orang suruhan Raja Goa pun menjelajah ke seluruh negeri. Mereka masuk kampung, keluar dusun, semata-mata nak cari seorang budak yang memenuhi semua kriteria ni. Tapi pada mulanya langsung tak jumpa. Selepas puas mencari, akhirnya mereka terdengar tentang seorang budak yang bukan sahaja memenuhi syarat, tapi lebih daripada itu. Namanya Daeng Merupawah. Dia bukan sekadar anak orang baik-baik. Dia sebenarnya seorang putera raja, anak kepada almarhum Raja Bajong. Dari sini cerita dia jadi makin menarik. Daeng Merupawah bukan lagi sekadar seorang budak yatim piatu yang ditemui. Dia bakal menjadi sebuah hadiah diplomatik yang sangat besar nilainya antara dua kerajaan yang hebat. Dan umur putera ni berapa agaknya? Baru 12 tahun. Sangat mudah kan? Tapi jangan biarkan umur dia menipu anda. Sebabnya pada usia semuda itu, Daeng Merupawah dah buktikan keberaniannya yang luar biasa. Teks lama ni cerita macam mana dia dah berjaya bunuh 2 orang penyerang masa pertahankan orang lain. Memang dari kecil lagi dah terserlah jiwa pahlawannya. Jadi, kenapa Raja Goa sanggup hadiahkan seorang putera raja? Ini penting. Ini bukan tanda mengaku kalah atau sebagai ufti. Ianya adalah satu tanda muafakat. Ia adalah simbol persahabatan dan perikatan politik yang sangat mendalam antara baginda dengan Sultan Melaka. Fasa seterusnya dalam kisah kita adalah perjalanan Daeng Merupawah sendiri. Bayangkan, dia terpaksa tinggalkan tanah tumpah darahnya di Goa untuk memulakan hidup yang baru di pelabuhan Melaka yang pesat. Perjalanan dia ni boleh kita bahagikan kepada 3 peringkat. Mula-mula, upacara perpisahan diraja di Goa. Kemudian, pelayaran yang jauh merentasi lautan. Dan akhir sekali, ketibaannya di Melaka, di mana takdirnya akan berubah buat selamanya. Sebelum rombongan Melaka berangkat pulang, Raja Goa sempat berpesan. Baginda minta Daeng Merupawah dijaga elok-elok. Dan baginda tegaskan lagi, kalau Sultan Melaka perlukan apa-apa bantuan dari Makassar, minta sahaja. Nampak tak betapa tulusnya persahabatan mereka? Dan akhirnya, sampailah mereka ke Melaka. Di sinilah, di hadapan Sultan Mansur Shah, kemuncak kisah ini akan berlaku, di mana seorang putera dari Goa akan dilahirkan semula menjadi seorang wira Melaka. Bila Daeng Merupawah dipersembahkan, Sultan Mansur Shah terus terpukau dengan rupa paras dan tingkah lakunya. Tapi, Sultan ni seorang yang bijak. Soalan pertama baginda ialah, adakah budak ini ditawan dalam perang? Ini menunjukkan baginda faham yang menerima seorang putera dari negeri luar bukanlah satu perkara yang biasa. Lepas utusan Melaka ceritakan segalanya dari A sampai Z, barulah Sultan faham. Diceritakan dalam teks, Sultan Mansur Shah menjadi terlalu sukacita. Baginda memang betul-betul berkenan dengan putera muda dari Goa ni. Dan pada saat inilah, detik yang paling bersejarah berlaku. Sultan Mansur Shah menamakan semula Daeng Merupawah sebagai Hang Tuah. Ini bukan sekadar tukar nama ya. Ini adalah satu kelahiran semula secara simbolik. Seorang putera dari Bajong kini telah menjadi pahlawan kebanggaan Melaka. Dan Hang Tuah tak keseorangan. Sultan terus masukkan dia ke dalam kumpulan pahlawan elit istana yang dikenali sebagai Perhangan.
Di sinilah dia menjadi sebahagian dari sebuah brotherhood pahlawan terbilang bersama nama-nama yang kita kenal seperti Hang Jebat, Hang Kasturi dan ramai lagi. Sebagai tanda penerimaan, Sultan kurniakan sebilah keris Melaka kepada Hang Tuah. Sejak dari itu, Hang Tuah menumpukan seluruh jiwa raganya untuk belajar ilmu pahlawan. Dan tak lama kemudian, bakatnya yang luar biasa tu menyerlah mengatasi semua rakan-rakannya yang lain. Jadi, kisah asal-usul ini mendedahkan sesuatu yang sangat menarik. Hang Tuah, pahlawan teragung Melayu, kemungkinan besar bukanlah dilahirkan di tanah Melaka. Dia adalah seorang putera dari seberang lautan yang dihadiahkan, diangkat dan dibentuk untuk menjadi simbol kekuatan Melaka. Ini membuatkan kita terfikir kan, adakah seorang legenda itu hanya dilahirkan atau sebenarnya ia dicipta dan dibentuk dengan teliti oleh takdir dan percaturan politik? Siapa tak kenal Hang Tuah kan? Pahlawan Melayu yang disebut-sebut tak ada tandingannya. Tapi, pernah tak kita terfikir dari mana sebenarnya cerita hebat ni bermula? Dalam kupasan kali ini, kita akan bongkar permulaan kisah Hang Tuah yang sangat jarang orang tahu. Semuanya berdasarkan sebuah teks lama yang penuh dengan kejutan. Jadi persoalannya, dari mana datangnya legenda ini? Bersiap sedia, sebab kisah yang akan kita selami sebentar lagi mungkin akan mengubah terus cara anda pandang pahlawan ikonik kita ni. Okey, jom kita kembali ke zaman lampau, abad ke-15. Cuba bayangkan, satu rombongan dari Kesultanan Melaka yang gah tiba di kerajaan Goa di Makassar. Tujuan mereka datang bukan nak berdagang, bukan juga nak berperang, tapi mereka datang dengan satu permintaan yang, terus terang, agak pelik. Utusan Melaka, Seri Bijapikrama menghadap Raja Goa dan sampaikan hajat Sultan Melaka. Baginda bukan minta emas permata atau senjata, yang diminta ialah seorang budak lelaki. Itu pun bukan sebarangan budak. Syaratnya mesti kacak, sopan santun dan paling penting sekali, berani. Satu permintaan yang pastinya buat Raja Goa tertanya-tanya. Raja Goa pun bersetuju, tapi baginda letak satu syarat penting. Baginda tanya, anak orang baikkah atau sebarang orangkah? Ini menunjukkan betapa pentingnya status dan keturunan pada zaman itu. Budak itu mesti datang dari susur galur yang mulia. Maka bermulalah misi pencarian. Orang-orang suruhan Raja Goa pun menjelajah ke seluruh negeri. Mereka masuk kampung, keluar dusun, semata-mata nak cari seorang budak yang memenuhi semua kriteria ni. Tapi pada mulanya langsung tak jumpa. Selepas puas mencari, akhirnya mereka terdengar tentang seorang budak yang bukan sahaja memenuhi syarat, tapi lebih daripada itu. Namanya Daeng Merupawah. Dia bukan sekadar anak orang baik-baik. Dia sebenarnya seorang putera raja, anak kepada almarhum Raja Bajong. Dari sini cerita dia jadi makin menarik. Daeng Merupawah bukan lagi sekadar seorang budak yatim piatu yang ditemui. Dia bakal menjadi sebuah hadiah diplomatik yang sangat besar nilainya antara dua kerajaan yang hebat. Dan umur putera ni berapa agaknya? Baru 12 tahun. Sangat mudah kan? Tapi jangan biarkan umur dia menipu anda. Sebabnya pada usia semuda itu, Daeng Merupawah dah buktikan keberaniannya yang luar biasa. Teks lama ni cerita macam mana dia dah berjaya bunuh 2 orang penyerang masa pertahankan orang lain. Memang dari kecil lagi dah terserlah jiwa pahlawannya. Jadi, kenapa Raja Goa sanggup hadiahkan seorang putera raja? Ini penting. Ini bukan tanda mengaku kalah atau sebagai ufti. Ianya adalah satu tanda muafakat. Ia adalah simbol persahabatan dan perikatan politik yang sangat mendalam antara baginda dengan Sultan Melaka. Fasa seterusnya dalam kisah kita adalah perjalanan Daeng Merupawah sendiri. Bayangkan, dia terpaksa tinggalkan tanah tumpah darahnya di Goa untuk memulakan hidup yang baru di pelabuhan Melaka yang pesat. Perjalanan dia ni boleh kita bahagikan kepada 3 peringkat. Mula-mula, upacara perpisahan diraja di Goa. Kemudian, pelayaran yang jauh merentasi lautan. Dan akhir sekali, ketibaannya di Melaka, di mana takdirnya akan berubah buat selamanya. Sebelum rombongan Melaka berangkat pulang, Raja Goa sempat berpesan. Baginda minta Daeng Merupawah dijaga elok-elok. Dan baginda tegaskan lagi, kalau Sultan Melaka perlukan apa-apa bantuan dari Makassar, minta sahaja. Nampak tak betapa tulusnya persahabatan mereka? Dan akhirnya, sampailah mereka ke Melaka. Di sinilah, di hadapan Sultan Mansur Shah, kemuncak kisah ini akan berlaku, di mana seorang putera dari Goa akan dilahirkan semula menjadi seorang wira Melaka. Bila Daeng Merupawah dipersembahkan, Sultan Mansur Shah terus terpukau dengan rupa paras dan tingkah lakunya. Tapi, Sultan ni seorang yang bijak. Soalan pertama baginda ialah, adakah budak ini ditawan dalam perang?
Ini menunjukkan baginda faham yang menerima seorang putera dari negeri luar bukanlah satu perkara yang biasa. Lepas utusan Melaka ceritakan segalanya dari A sampai Z, barulah Sultan faham. Diceritakan dalam teks, Sultan Mansur Shah menjadi terlalu sukacita. Baginda memang betul-betul berkenan dengan putera muda dari Goa ni. Dan pada saat inilah, detik yang paling bersejarah berlaku. Sultan Mansur Shah menamakan semula Daeng Merupawah sebagai Hang Tuah. Ini bukan sekadar tukar nama ya. Ini adalah satu kelahiran semula secara simbolik. Seorang putera dari Bajung kini telah menjadi pahlawan kebanggaan Melaka. Dan Hang Tuah tak keseorangan. Sultan terus masukkan dia ke dalam kumpulan pahlawan elit istana yang dikenali sebagai Perhangan. Di sinilah dia menjadi sebahagian dari sebuah brotherhood pahlawan terbilang bersama nama-nama yang kita kenal seperti Hang Jebat, Hang Kasturi dan ramai lagi. Sebagai tanda penerimaan, Sultan kurniakan sebilah keris Melaka kepada Hang Tuah. Sejak dari itu, Hang Tuah menumpukan seluruh jiwa raganya untuk belajar ilmu pahlawan. Dan tak lama kemudian, bakatnya yang luar biasa tu menyerlah mengatasi semua rakan-rakannya yang lain. Jadi, kisah asal-usul ini mendedahkan sesuatu yang sangat menarik. Hang Tuah, pahlawan teragung Melayu, kemungkinan besar bukanlah dilahirkan di tanah Melaka. Dia adalah seorang putera dari seberang lautan yang dihadiahkan, diangkat dan dibentuk untuk menjadi simbol kekuatan Melaka. Ini membuatkan kita terfikir kan, adakah seorang legenda itu hanya dilahirkan atau sebenarnya ia dicipta dan dibentuk dengan teliti oleh takdir dan percaturan politik?